Kadang-kadang ada yang bertanya, berapa kilometer kita nak tukar air filter ni? Okey, hari ni Abang nak cuba kongsikan salah satu tips penjagaan kereta yang dah berusia macam kereta Barin belakang ni, kalau Magenta ni. So penjagaan ni kena lebih kerap berbanding dengan kereta-kereta baru. Okey, kereta Barin ni dah pakai aftermarket punya air filter daripada awal lah sampai lagi hari ni. Dan air filter tu brand HKS lah, Super Power Flow. So filter ni dia untuk cendawan lah, untuk filter sampai kalau korang tengok HKS. So ni bentuk cendawan. Oh, nampak HKS Super Power Flow. Yang ni adalah saiz 83 inci setengah lah. Jom kita tengok cara-cara penukaran air filter untuk kereta Barin. Okey, so inilah dia rupa keadaan engine bay kereta Barin. So ni adalah aftermarket punya air filter system. So cendawan lama ni Barin, saya tak silap rasanya dah 2 tahun lah tak tukar. Average kebiasaannya Barin yang tukar air filter ni 20,000 lah mileage dia. Baru tukar air filter baru. Kebiasaan kalau servis tu kita just spray tembak angin lah untuk buang habuk tu. Kita boleh perhatikan color cendawan baru dengan cendawan lama. So Barin nak buka dia, nak tukar dia. Skru ni ada dekat tepi bateri ni lah. So Barin pakai skru saiz 10 lah. Ok, ngam. So ni kita cabut dia. Ok, nampak terkemik dah. Dia punya skru ni lah. Dengan skru ni. Dia punya span dia pun dah tak ada seri dah. Tapi saiz dia masih sama lah. Sabar dia ni 3 inci, saiz 80. Kalau nak cuci tu abang ni akan buka kat sini lah. Dia ada bentuk dia. So ni adalah brand HKS 80mm atau 3 inci lah opening. So kita masukkan je lah. Alhamdulillah, titik pun masuk dia. So kita just ikat balik skru ni lah. Ikat sesedap rasa lah. Okay, dan kita just masuk balik dekat dia punya tempat dia. Dan masuk balik skru ni lah. Skru tapak ketat lagi sikit. Ok, nampaknya selesai sudah penukaran air filter untuk kereta Barin ni. Rasanya itu saja yang Barin boleh kongsikan setakat ini lah. Diharapkan dengan perkongsian video kali ini sedikit dapatlah memberi ilmu ataupun knowledge kepada rakan-rakan di luar sana yang cuba-cuba nak buat sendiri. Tak kira lah bidang apa sekalipun, dari segi pemotoran ke automotif ke engineering ke, bila kita ada ilmu, kita memang boleh buat sendiri. Okay, kita jumpa lagi di next video. Bye bye.